Pada pertengahan abad ke-20, Tasik Aral pernah berdiri sebagai salah satu badan air paling besar di planet ini. Terletak di Asia Tengah, di antara wilayah yang kini menjadi Kazakhstan di utara dan Uzbekistan di selatan. Tasik ini meliputi kawasan seluas kira-kira 68,000 km persegi. Saiznya hampir menyamai keluasan sebuah negara kecil. Airnya menyokong kehidupan marin yang kaya, menjadi asas kepada industri perikanan berskala besar dan menjadi sumber kehidupan bagi berjuta-juta penduduk di sekitarnya. Namun hari ini, apabila peta dunia moden dibuka, tasik gergasi itu hampir lenyap sepenuhnya. Apa yang tinggal hanyalah serpihan badan air kecil yang terasing, dikelilingi oleh padang pasir bergaram yang luas dan beracun. Astrolab membawa anda hilangnya Tasik Aral dari dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, kehilangan Tasik Aral bukanlah akibat bencana alam semula jadi mahupun perubahan iklim semata-mata. Ia merupakan hasil daripada keputusan manusia, perancangan ekonomi jangka pendek dan pengurusan sumber air yang gagal mengambil kira keseimbangan alam sekitar. Dalam tempoh kurang daripada satu generasi, sebuah tasik yang mengambil ribuan tahun untuk terbentuk telah hampir hilang dari muka bumi. Segala-galanya bermula pada dekad 1960-an apabila Asia Tengah dijadikan sasaran utama pembangunan pertanian berskala besar. Kawasan ini walaupun beriklim kering dan gersang, dianggap berpotensi tinggi untuk pengeluaran tanaman bernilai ekonomi. Antara tanaman yang diberi keutamaan ialah kapas, yang pada ketika itu dianggap sebagai komoditi strategik dan digelar emas putih. Masalah utama tanaman ini ialah keperluannya terhadap air dalam jumlah yang sangat besar, sesuatu yang secara semula jadi tidak wujud di kawasan tersebut. Untuk menyokong cita-cita ini, dua sungai utama yang selama ini membekalkan air kepada Tasik Aral telah dialihkan secara besar-besaran. Sungai Amu Darya dan Sungai Shir Darya yang mengalir dari kawasan pergunungan Asia Tengah disalurkan ke ladang-ladang kapas melalui rangkaian terusan irigasi yang panjang dan kompleks. Walaupun projek ini dianggap sebagai pencapaian kejuruteraan yang besar, realitinya sistem tersebut sangat tidak cekap. Sebahagian besar terusan tidak dilapik dengan bahan kalis air menyebabkan air hilang akibat kebocoran, resapan ke dalam pasir dan penjejatan sebelum sempat sampai ke ladang. Akibat pengalihan ini, jumlah air yang sampai ke Tasik Aral merosot secara drastik. Pada peringkat awal, penyusutan tasik dianggap sebagai kesan sampingan yang boleh diterima demi keuntungan ekonomi. Tasik itu sendiri dilihat sebagai sesuatu yang boleh dikorbankan. Namun apa yang berlaku seterusnya jauh lebih dahsyat daripada jangkaan. Apabila aliran air dari sungai semakin berkurangan, paras air Tasik Aral mula menurun dengan cepat. Dalam tempoh beberapa dekad sahaja, paras airnya jatuh sehingga puluhan meter dan isi padu airnya menyusut lebih daripada 3/4. Air yang tinggal menjadi semakin cetek, mempercepatkan lagi proses penjejatan. Pada masa yang sama, garam dan mineral yang terkandung dalam air tidak lagi dicairkan oleh air tawar, menyebabkan kepekatan garam meningkat secara mendadak. Perubahan ini membawa kepada kehancuran ekosistem tasik. Spesies ikan yang selama ini hidup dalam air payau tidak mampu bertahan dalam keadaan yang semakin masin. Hampir semua spesies ikan asli pupus, sekaligus memusnahkan industri perikanan yang menjadi tulang belakang ekonomi tempatan. Bandar-bandar pelabuhan yang dahulunya sibuk kini terletak berpuluh-puluh hingga ratusan kilometer dari garis air. Kapal-kapal nelayan yang pernah berlayar di perairan luas kini terdampar di tengah padang pasir berkarat di bawah terik matahari. Menjelang akhir abad ke-20, penyusutan air yang kritikal menyebabkan Tasik Aral terpecah kepada beberapa bahagian. Bahagian utara dan selatan terpisah dan bahagian selatan kemudiannya berpecah lagi menjadi jalur-jalur air yang sempit dan sangat masin. Dasar tasik yang terdedah berubah menjadi sebuah padang pasir baharu yang tidak pernah wujud sebelum ini. Padang pasir ini bukan sekadar hamparan pasir biasa. Ia terdiri daripada campuran garam, pasir halus dan sisa bahan kimia pertanian yang terkumpul selama puluhan tahun. Baja, racun perosak, racun herba dan bahan toksik lain yang dahulu larut dalam air kini tertinggal di permukaan tanah.
Apabila angin bertiup, debu beracun ini diterbangkan ke udara dan dibawa sejauh ratusan malah ribuan kilometer. Bagi penduduk tempatan, keadaan ini mencetuskan krisis kesihatan yang berpanjangan. Penyakit pernafasan meningkat secara mendadak akibat penyedotan debu bergaram. Malah berlaku masalah mata, penyakit kulit, gangguan buah pinggang dan kanser menjadi semakin biasa. Kadar anemia dalam kalangan wanita dan kanak-kanak melonjak, begitu juga kadar kematian bayi. Apa yang bermula sebagai projek pertanian kini bertukar menjadi tragedi kemanusiaan. Kehilangan tasik aral turut mengubah iklim tempatan. Sebelum ini, badan air yang besar membantu menstabilkan suhu, menjadikan musim panas lebih sederhana dan musim sejuk kurang ekstrim. Apabila tasik hampir hilang, keseimbangan ini runtuh. Musim panas menjadi lebih panas dan kering, manakala musim sejuk menjadi lebih sejuk dan panjang. Corak hujan berubah, menjadikan pertanian semakin sukar dan meningkatkan kebergantungan kepada sistem irigasi yang sama, sistem yang menjadi punca utama bencana ini. Selepas kejatuhan sistem pentadbiran tunggal di rantau tersebut, pengurusan air menjadi semakin kompleks. Sungai-sungai utama yang membekalkan air merentasi beberapa negara, masing-masing mempunyai keutamaan yang berbeza. Negara di hulu sungai mahu menggunakan air untuk penjanaan tenaga dan keperluan domestik, manakala negara di hilir memerlukan untuk pertanian. Tanpa kerjasama yang kukuh, konflik kepentingan ini terus memburukkan keadaan. Dalam situasi ini, nasib tasik aral terbahagi kepada dua. Di bahagian utara, langkah pemulihan berskala besar telah diambil. Sebuah empangan dibina untuk menahan air agar tidak terus mengalir ke kawasan selatan yang lebih luas dan sukar dipulihkan. Hasilnya, paras air di bahagian utara meningkat, kemasinan menurun dan kehidupan marin mula kembali. Nelayan kembali ke laut dan iklim tempatan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, di bahagian selatan, keadaan jauh berbeza. Kawasan ini terus menyusut dan kini hampir sepenuhnya kering. Kebergantungan ekonomi kepada pertanian intensif dan kemunculan sumber ekonomi baru di dasar tasik yang kering menjadikan pemulihan penuh hampir mustahil. Usaha yang dijalankan lebih tertumpu kepada mengurangkan kesan buruk seperti menanam tumbuhan tahan kemasinan bagi menstabilkan tanah dan mengurangkan ribut debu. Tasik aral bukan sekadar badan air besar tetapi sistem kehidupan lengkap yang mempengaruhi iklim tempatan, menyokong industri perikanan berskala besar dan menjadi nadi ekonomi serta budaya ratusan ribu penduduk. Airnya yang bersifat payau membolehkan pelbagai spesies ikan, mikroorganisma dan burung migrasi hidup dalam keseimbangan yang jarang ditemui di tasik tertutup lain. Dalam tempoh kurang daripada satu generasi, keseimbangan ini runtuh. Dua sungai utama yang membekalkan air ke tasik aral telah dialihkan secara besar-besaran untuk pertanian intensif. Apabila aliran air berkurang, paras tasik menurun dengan cepat, kemasinan meningkat, hampir keseluruhan ekosistem runtuh. Spesies ikan pupus, industri perikanan musnah dan bandar pelabuhan yang pernah sibuk kini terletak jauh di tengah padang pasir dengan kapal-kapal berkarat menjadi saksi senyap tragedi ini. Apabila air surut, dasar tasik yang terdedah berubah menjadi padang pasir bergaram yang syarat dengan sisa baja dan racun perosak. Debu toksik dari kawasan ini diterbangkan angin ke kawasan luas mencetuskan krisis kesihatan yang berpanjangan. Penyakit pernafasan, gangguan kronik dan kadar kematian bayi meningkat manakala perubahan iklim mikro menjadikan musim panas lebih panas dan musim sejuk lebih sejuk. Seterusnya menekan kehidupan penduduk. Di sebalik kemusnahannya, tasik aral menyimpan fakta luar biasa. Ia pernah menjadi persinggahan utama burung migrasi Eurasia, menyimpan rekod iklim berubah dalam lapisan sedimen dan selepas mengering, mula dihuni oleh mikroorganisma ekstrim yang mampu hidup dalam air yang sangat masin. Kehilangannya turut mempengaruhi pola debu dan atmosfera serantau, menunjukkan bahawa kesannya melangkaui sempadan geografi. Hari ini, hanya sebahagian kecil tasik di utara menunjukkan tanda pemulihan manakala bahagian lain kekal hampir mati. Tasik aral tidak hilang kerana misteri alam tetapi kerana campur tangan manusia yang mengabaikan keseimbangan semula jadi. Ia menjadi peringatan jelas bahawa manusia mampu memusnahkan sistem alam berskala besar dalam masa yang singkat dan harga yang dibayar bukan sahaja oleh alam tetapi oleh generasi manusia sendiri. Kisah tasik aral sering digambarkan sebagai satu misteri tetapi hakikatnya ia adalah tragedi yang berpunca daripada keputusan manusia. Ia menunjukkan betapa rapuhnya sistem alam apabila diubah tanpa pertimbangan jangka panjang. Air yang sering dianggap sebagai sumber yang sentiasa ada, ternyata
boleh hilang apabila dieksploitasi tanpa had. Hari ini, tasik aral mungkin hampir hilang dari peta dunia, tetapi kesannya masih dirasai oleh jutaan manusia. Ia menjadi peringatan visual yang jelas tentang akibat campur tangan manusia terhadap alam sekitar. Dalam dunia yang terus berdepan krisis air dan tekanan pembangunan, kehilangan tasik aral kekal sebagai satu pengajaran besar bahawa kemajuan tanpa kelestarian akhirnya membawa kemusnahan, bukan kemakmuran. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.